Terima kasih Lima Cruz, mohon maaf minta berkat. Doakan kami Lima Cruz, kami sayang Lima Cruz. Alif batas rajim ha, Allah Tuhan kita semua. Seramai 120 pelajar dianggoti oleh pelajar-pelajar imtiaz Ulul Albab di Masjid Tanah lah. Perjalanan kita bermulanya di Pangkalan Rama hingga ke muara Sungai Melaka, balik ke Pangkalan Rama. Jadi dia mengambil masa hampir 1 jam lah. Dan selepas itu kita akan buat majlis buka puasa di Masjid Fatur Rahman. Tujuan dia kita nak buat ini, kita nak membawa generasi muda agar menyertai Al-Quran. Jadi inilah inisiatif dan objektif kita. Pada 2013 pertama kalinya Perang Sungai Bantai membuat majlis khatam Quran bersama sekolah Tafiz, dan ini adalah kali kedua kita mengambil keberkatan bulan puasa itu dalam masa sama agar majlis ini juga memberi keberkatan juga kepada PKSPM yang dah 20 tahun usianya, dan pada hari ini juga kita ambil kesempatan meraihkan ulang tahun Imtiaz Ulul Albab selama 14 tahun. La ilaha illallah.